Awak, kenapa awak biar air itu mengalir? Awak telah melakukan pembaziran. Oh, ya ke? Maafkan saya akan tutup balik. Apa dah jadi ni? Paip ini tak boleh tutup. Kasih saya cuba. Alamak, ini mesti paip bocor. Jom kita bagi tahu cikgu. Cikgu. Ya, apa yang terjadi ni? Alamak, paip bocor. Kita mesti report tentang ni. Jom. Pembaziran air sangat merugikan. Betul tak, Khaira? Ya, saya setuju. Mulai hari ini, kita akan bersama-sama menjimat air. Betul tu.